Halo, Assalamualaikum semua. Hari ni saya berada di Beranang Circuit. Kita ada special project sikit kat sini. Kita nak buat comparison di antara CVT Umar Racing dan juga CVT Standard. Of course, korang tahu Umar punya lebih respon. Cuma hari ni kita nak buat comparison jarak di antara CVT Umar Racing dan CVT Standard. To be fair, kita pakai motor sama NWX V2 full standard. Cuma kita tukar CVT saja. Kalau korang nak tahu result dia, korang tengok video ni sampai habis. Alright, kita baru lepas test CVT Standard. Sekarang ni kita nak tukar kepada CVT Umar Racing pula. Jom. So finally kita dah settle test kedua-dua CVT daripada Umar dan juga Standard. Kalau kita boleh tengok 30 meter pertama, pickup Umar Racing lebih cepat berbanding dengan Standard. Dan untuk 100 meter terakhir, jarak di antara CVT Umar dan juga Standard kita boleh katakan dekat 2 biji motor. Kenapa Umar punya lagi padu? First, roller. CVT Umar Racing didatakan dengan roller yang lebih ringan iaitu 11 gram. Kedua adalah profil lengkungan CVT Umar Racing tu dia lebih tinggi berbanding dengan Standard. Jadi motor korang dapat acceleration dengan respon yang lebih cepat. Dan ketiga adalah kipas CVT. Umar Racing dah upgrade material dengan bahan yang lebih keras supaya korang boleh pakai dengan jangka masa yang lama. So macam mana guys? Korang dah tengok result dia macam mana kan? Padu tak padu? Kalau korang nak dapatkan CVT Umar Racing ni, korang boleh dapatkan dekat online platform kami dan juga dealer-dealer sah kami. Dan kalau korang minat video ni, korang boleh like, share dan komen. Dan jangan lupa follow Umar Racing. Macam biasa guys, nak cari barang performance mestilah Umar.